budak yang melakukan jenayah R tu boleh ambil SPM. Dia macam ni. Budak tu dia bukannya R je, dia record, lepas tu dia sebarkan. Kau rasa? Kau rasa layak ke dia nak ambil SPM tu? Tak payah bagi. Kita bagi keutamaan pada si mangsa tu. Patut kita bagi keutamaan pada si mangsa tu. Habis lepas tu kalau budak tu cuma nak SPM apa? Bagi dia masuk universiti pula. Gitu. Apa benda ni? Apa benda ni? Apa yang nak disampaikan ni? Aku tak boleh brain lah. Pening kepala otak aku memikirkannya. Aku ni pun tak pandai belajar, tapi takkanlah undang-undang macam gitu pun bengap sangat. Budak tu dia bukan R je tau. Dia record, dia sebarkan lagi. Habis aib budak perempuan yang dilakukan macam tu, mana keadilan untuk budak tu? Kau bagi orang yang R tu siap boleh ambil SPM. Untuk apa ambil SPM? Kalau perangai macam binatang. Oh my god. Mak pening lah. Mak tak faham. Pening.